adalah Civic pertama yang pasang dengan rim ni guys. Okay guys, so hari ni kedai Wan Cina datang sebiji Honda Civic FC. Okay, datang nak tukar rim. Sebenarnya dia tukar bearing saja, tapi dia tengok-tengok rim dia teracun sendiri. Okay, nampak rim, so dia jalan dengan projek tukar rim Jepun SSR Type F yang hari tu Wan Cina review. Okay, hari tu dah pasang dengan Swissport. Memang minta maaf Swissport sebab saya cakap hari tu satu set je kan. Sekarang dapat cari satu set dengan cawangan lama saya. Okay, so dia nak pasang dengan rim ni. Okay, memang rim dah discontinue. Ini adalah Civic pertama yang pasang dengan Type F yang discontinue ni, 17 inci guys. So jom kita tengok hasil dan juga proses pemasangan untuk rim ini dekat Civic FC ni macam mana guys. Inilah hasil selepas Civic ini dipasang dengan SSR Type F. Ini adalah Civic pertama di Malaysia yang pasang dengan rim ni guys. Okay, Civic ini adalah Civic yang paling special lah di Malaysia. Banyak orang masuk Mugen ke apa ke, tapi tak adalah SSR Type F ni. Rim ni memang discontinue, so tak dapat lagi. Last 2 set habis jual. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, channel ni saya Wan Cina. Thank you guys.